Sabang Sado. Oh, jalan dia. Daripada Enforce Ini dibayar ni. Dia cantik macam aku lah. Boleh lah nanti. Tak bagi lagi orang masuk dulu. Ni dengan ni sama sikit. Sungai. Tadi rambut panjang. Mak ai, sedap ni tongking ni. Ya, siapa ikan ni? Try pun kau boleh agak ni. Oi. Kita sekarang dekat tingkat berapa? Tingkat 3. Sedapnya api. Bukan sedap api apa lah. Telur goyang pun ada. Telur goyang. Goyang. Apa hal tahu depan? Depan raya buat lagi. Cara tapau menapau. Ambil takung air dalam mesin. Kau kisah tak? Kita dalam proses nak mengemas semua barang-barang. Ataupun ke PD. Sekian, terima kasih. Amin. Berkumpul ramai-ramai ukuah kita. Tak lah. Tak boleh. Oi, tuang dia. Bermaaf, Muhammad. Selamat Raya. Selamat datang ke Pulau yang baru. Alhamdulillah kita dah sampai. Cumanya kita nak pergi sarapan dulu. Kat mana best kat sini Kita makan kat sini. Bungkus je kot. Sekarang ni pukul 7.58. Jadi kita dah hampir sampai. Kalau ikutkan daripada luar sana dalam 4.5 km masuk dalam ni. Dalam ni tak ada coverage. So kenalah bagi tahu awal-awal kat kawan-kawan. Bagi Google Map terus sampai sini. So kita dalam 2 km nak sampai. Okey, dah sampai sini, terus belok kanan. Okey, dia tak buka lagi lah. Dia tak buka lagi. Dikatakan buka pukul 8.30. So ada lagi 20 minit lagi. Peraturan baru. Padahal tulis kat situ pukul 8. Tak apalah, kita tunggulah kejap. Kita masih menunggu masa untuk dibuka. Satunya pukul 8.30. Mona. Tengok sampai ke belakang. Ni Abang Mun dah sampai. Mona baru sampai. Abang ni baru sampai. Itu dia Sabang Sado. Oh, jalan dia. Oh, terbaik. Panjang ni beratur ni. Orang naik ke Rimbunan Chalet ni memang tak boleh masuk. Sebab jalan dah tutup. Baju Enforce. Abang ada event ke bang? Daripada Enforce Enforce. Ini dibayar ni. Dibayar. Ya, sampai. Main nak peluk sangat. Cantik. Atau cantik? Cantik. Dia cantik macam aku lah. Boleh lah nanti. A few moments later. Yang dia. Bayar baby juga kan? Bayar baby nanti. Salam, baby Sah, ada salam. orang baby, okey? Baru bangun. Salam. Salam aunty ni. Aunty ni penting kan? Aunty ni. Aunty ni penting. Kenapa tak boleh dia tu. Aku cakap bagi lagi orang masuk dulu. Kenapa nak kena macam ni lah cakap kan? Dia kata tak boleh sebabnya sampah banyak. Diorang nak kena clearkan dulu. Oh, cleaner lambat lah. Clear lambat. So diorang yang bersihkan. Oh, patutlah. Diorang masuk dulu lah. Kita sebiji RM2. Dewasa RM2. Budak-budak RM1. Toilet RM1 kan. Tak kisahlah berapa banyak pun yang masuk. Ni dengan ni sama sikit. RM1 untuk satu. Toilet RM1. Ni lah juga. Toilet bayar juga untuk Kita nak guna toilet. Kita sungai. agak-agak lah. Okey. Terima kasih. Ya, sama. Cantik juga kawasan dia. Nisa. Hey. Nampak tak tujuan? Wow. A few moments later. Nafisa. Kita makan roti canai. Nafisa tadi beli
Nasi lemak macam-macam ada Kita ada kari pap, pepperdem, teh tarik kau puat, nasi lemak, Roti canai. roti canai, Mana cepet dia? rendang, kek. Ini Abang Adi. 18 Tadi rambut panjang. Tadi rambut panjang. Oh, topi. Tu dia ni ah kata tongking. Mak ai sedap ni tongking ni. Suasana piknik bersama kawan-kawan W16. Ya Allah, hok siapa itai ni? Tempahan ni weh, tempahan. Memang kita buat macam tu. Memang saja dihitam-hitamkan tak? Angin pahit. Tadi fresh. Try tu kau boleh agak ni. Sombong amat. Lama aku dah kena buang dah. Api-api. Pening kala. Bomba. Wow. Okay, Aras. Wow. Jangan kena. Kenapa? Hah? Ada ikan? Kat mana? Alah, ambil lah. Oi. 1, 2, pegang 3. Lah, tak pegang. Okey, situ lah. Oi. Floyd. I like to trace all the edges of your name, like a map that leads me to nowhere. Oh yeah, I'm so close to let go of the world. So sekarang ni kita nak pergi naik atas pula. Sabar tunggu. Tunggu Aras. Okay, ini stage 1 Kita akan naik lagi. Ada lagi? Ada. Naik sini dulu, main kat sini dulu. Okay. Kat bawah. Okay, ni yang tingkat 2-nya. Dalam tak? Dalam tak? Tak dalam. Best lah kat sini, memang best. Air pun jernih. Hei. Nasib baik Aras tak lemas. Bahaya betul dah. Ni kita tengok. Jom kita naik level 3. Ada lagi? Ada lagi. Okey, kita sekarang dekat tingkat berapa? 3. Tingkat 3. Budak-budak memang confirm tak boleh mandi kat situ sebab tu dalam gila. Dalam 3 ke 4 meter. Jom. Dia pakai apa? Ini pakai jaki. Dia bukan dia pakai yang mobile. Dah ke? Tayar kencing. Buat kencing. Oh, sedapnya. Sedapnya api. What? Bukan sedap api apa lah. Air tak api. Kalau cakap lah asal sedap. Abang Jamil. I love you Abang Jamil. Goyang perut pula. I love you tu adik Mona. Mana Kak Azhar punya? Nasi pandan. Lemak pandan. Satu periuk bawa ha. Tambah ikan bilis. Telur belah, telur goyang pun ada. Telur goyang. Ni telur goyang ni. Telur goyang. Telur mata. Buah pun ada. Komi kari. Oh, tu letak komi kari. House tour. Apa hal kau depan? Depan raya buat lagi. Depan raya kan? Jangan sampai Depan raya kita pergi pantai pula lah. Pun dah nak kemas lah. Cara tapau ya.
Cara tapau menapau. Tapau menapau. Banyak lagi tak habis ke? Kasih Prian. Ini tari Mona. Oh, Kak Mona buat. Kalau boleh, kalau nak lagi buat, ambil takut main dalam mesin. Macam mana pergi pantai lah, tak mau sini, tak mau. Tapi Abang Comel mesti nak ada sebab kita nak gunakan ni Abang Comel. Yang ni. Pilih. Abang Comel. Kita nak kan ada ni. Okey, kan ni saja. Ni pun kita nak. Ni pun kita nak. Mini tak ada. Ini tak dapat Yang ni penting. Tu pun kita nak. Abang Comel ni penting. Dia bagai ni tak apa. Tapi tidur mana? Aku tak kisahlah kita mana. Okey, dengar nah. Aku tak kisah aku dah nak kisah. Kau kisah. Kau kisah. Okey, dengar nah aku tak kisah ni ya. Okey. Okey. Tak, masalah cakap aku tak kisah tu. Dia tak ikut, tak kisah. Basuh kaki. Alhamdulillah kita pun dah selesai. Sekarang ni jam 2:30. Kita dalam proses nak mengemas semua barang-barang. Takut macam dah nak mendung dah. Semua nak balik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita hari ini kita dah selesai dah perjumpaan kita. Okeylah, sama-sama satu grup. InsyaAllah saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Lepas raya ni insyaAllah Kak Ani nak buat rumah terbuka, Sanusi nak buat rumah terbuka. Lepas tu kita akan pergi Kelah. Mungkin lepas ni ke bunyi katanya ke Lumut ataupun ke PD. Sekian, terima kasih. Amin. Terima kasih semua untuk hari ini. Kita punya momen, orang kata berkumpul ramai-ramai ukuah kita kan. Hari ini kita dekat Sungai Senai beramai-ramai dengan semua kita punya kita punya grup kan. Presiden ada, semua ada. Abang Comel pun ada. Terima kasih Abang Comel ni. Harapan. Cantik. Harapan. Semoga kita jumpa lagi di masa akan datang. Minta maaf selaku tuan rumah kalau ada kekurangan. Minta maaf kalau ada kekurangan dan ini yang lebih apa semua tu. Ingat semua jumpa. Dah lah. Tak boleh. Oi, tuang dia. Apa juga ada bukan semua orang dapat. Ini parah ni. Tenang. Wah, pindah dia bagi ambil gambar dia. Okey. Bermaaf. Selamat raya. Puasa belum lagi raya.